Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bicara buku. Nama saya Kenanga Kasih Zulaikha binti Mazlan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Teruntam Kuantan Pahang. Kos sekolah saya ialah CBA 4001. Hobi saya membaca buku. Dengan membaca, kita dapat mengetahui banyak dari cerita menarik. Baru-baru ini saya telah membaca sebuah buku yang memberi banyak manfaat kepada pembacanya. Buku yang saya maksudkan tadi bertajuk I Ingat Sekarang Okey. Buku ini mengandungi 160 muka surat dan mempunyai 14 bahagian. Buku ini juga mempunyai kulit yang menarik dan tulisan yang besar yang sesuai dibaca oleh anak muda seperti kita. I Ingat Sekarang Okey adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang seorang lelaki muda yang bernama Aswan yang tiba-tiba dihadapkan dengan pelbagai cabaran dalam hidupnya. Aswan seorang yang agak terasing dengan dunia, namun hidupnya berubah apabila dia dilantik untuk menjadi ketua ke sebuah rombongan, iaitu pergi ke rumah orang tua. Dia terpaksa menerima tanggungjawab ini walaupun dia merasa dirinya bukanlah orang yang paling layak untuk memimpin. Pada masa yang sama, Aswan juga telah dipilih untuk menyertai kem jati diri yang dijalankan oleh organisasi yang terkenal. Aswan tidak pernah terfikir dia akan menerima peluang seperti ini. Walaupun ini adalah kali pertama untuk dia mengikuti perkemahan seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana mau memilihnya. Namun di tengah-tengah kekeliruan dan tekanan tersebut, Aswan merasakan dirinya berada dalam satu persimpangan hidup yang besar, yang di mana dia dicabar daripada luar. Bukan dicabar daripada luar, tetapi dari segi dalaman, iaitu menguji daripada segi pemimpin, sahabat, individu dan membuat keputusan untuk orang lain. Di dalam tekanan dan kekeliruan tersebut, Aswan teringat kata keluarganya yang pentingnya solat istikharah, doa yang memohon petunjuk daripada Allah. Dia teringatkan kata-kata itu dan dia berfikir panjang untuk melakukan solat itu. Walaupun mula-mula dia berasa ragu dan akhirnya dia membuat solat itu. Dan pada akhir cerita, Aswan berjaya memimpin rombongan tersebut dengan baik dan juga memperoleh pengalaman berharga daripada kem jati diri. Melalui kedua-dua pengalaman ini, Aswan akhirnya merasa dirinya semakin matang. Burung nuri, burung tempua, jinak-jinak burung merpati. Jika panjang usia, bolehlah kita bertemu lagi. Kalau buih menuju sekolah, raga jarang tidak bertali. Jika yang lebih datang dari Allah, yang kurang datang dari kami. Sekian, terima kasih.